Bau sangat kuat. Ini adalah bau Mentanol. Motor first time kita set up. Terus kita nak race dekat Thailand, Buriram pada bulan 12 ni. Alhamdulillah guys, ini adalah setup by Motor Garage A to Z. Depan saya ni adalah semua motor-motor racing Motor Garage. InsyaAllah 2026 saya akan bawa motor 10 ke 15 biji. Korang boleh tengok, kita ada spek 63 PCO, 65 open, 65 J4 dan Y15 open dan macam-macam lagi kategori yang kita akan buka. Saya nak cari 5 orang rider. Satu rider saya nak bagi 2 biji motor sahaja kepada bakat-bakat muda dekat luar sana. Saya nak buka peluang rider untuk korang semua join team Motor Garage. InsyaAllah kita akan race kat dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Saya akan bayar mengikut race dan kontrak semasa. Kepada rider-rider dekat luar sana, budak-budak muda yang nak jadi rider profesional, korang boleh komen dekat video ni. Komen dekat bawah nama korang, berat dan umur. InsyaAllah saya akan select mana yang terbaik, ataupun korang boleh post sekali dengan motor korang. Saya akan buat selection dan saya akan pilih yang terbaik. Yang penting dengan tim saya display nombor 1. Macam biasa guys, looking low mari.